Okey. Ini warna merah. Ini sebanyak RM300 ni banyak ni. Okey, sekian, terima kasih. Tangan saya di Jalan Kereta Api Mustakab Pahang. Restoran nombor 15, 14. Ini nombor apa, Mai? Nombor 11. 11, 14, 15 Jalan Kereta Api Mustakab Pahang. Okey, sekian, terima kasih. Okay, bye. Thank you. Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat datang ke kebun bunga kantan Cik Hamizi, Muhammad Hamizi bin Suhaimi. Sekarang kita berjumpa dengan Cik Hamizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Marizi bin Suhaimi, berasal di Kampung Batu Kapur, Ketua Kampung Batu Kapur yang baru lantik 2 bulan. Saya ada projek tanam bunga kantan sebanyak 3 ekar daripada 2022 sekarang 2025 lah kan. Kutipan bunga kantan saya ialah sehari saya kutip paling kurangnya 100 hari. 100 hari. Hari ni bunga kantan terlalu banyak. Saya sedang mengutip. Masa ni hari Isnin pasar tutup. Saya adalah seorang peniaga di Pasar Besar Mtakak. Pemborong ikan, sayur dan buah-buahan semua ada. Untuk itu saya sekarang sudah kutip hampir 200-300 batang. Ada orang janji nak 300 batang ni. Sekarang ada saudara saya, kawan sahabat saya untuk membuat kutip bunga kantan yang warna merah. Ini warna pink tadi ada 3 color. Warna pink, warna merah betul lah. Tu rumpun ada 10 batang lah. Saya jual RM1 je sebatang. Saya borong RM1 je sebatang. Harga jualan sekarang ni lebih kurang RM2. Orang jual RM2, saya jual hari-hari RM1. Ini bunga kantan warna merah. Saya tegang kutip ni lah. Ada yang merah betul. Ini merah tepat ni. Untuk pengetahuan semua peniaga-peniaga dan pekebun-kebun kecil daerah Temerloh, tanaman bunga kantan ni sangat beruntung. Sebab apa? Beruntung sebab apa? Saya tanam 2022, 1 tahun berbunga dah. 1 tahun kalau baju cukup dah berbunga. Ini dah kembang sikit dah ni. Bak kata orang, tanam sekali kekal abadi. Kutip tiap hari bunga berseri-seri. Itulah lebih kurang saya kutip sehari lebih kurang 100 batang lah. 100 batang, 200 batang. Ini hari ada orang order 300 batang. Semua ada dah. Cina dah buat toyam, asam pedas, buat sambal tempoyak. Banyak lagi ni bunga kantan ni dah kembang dah. Mesti ke sana deh. Dah kembang dah. Saya tanam dah 3 ekar dah 2 tahun setengah. Paling kurang sehari sekutip 100. Mana pendapatan sebulan 3,000 lah. Habiskan sikit pun 2,000 lah. Ini bunga tengah banyak ni. Tambah berseri-seri lah. Cuba. Ni dah kembang. Lambat je kutip, dia kembang. Tapi cantik lah. Lepas tu, siapa yang berminat untuk menanam bunga kantan memang untung. Sebab apa? Ada baka sini deh. Ambil tanam sekali je. Lepas tu dia berbunga terlalu banyak. Ini dah bunga banyak sangat dah ni. Ini hari ada orang ada 300, dapat RM300 lah pagi ni. Kutip dalam masa 2 jam je lah. Ini bunga. Bunga dah banyak dah kembang dah ni. Tadi pagi tadi saya kutip 200, ini kutip 100. Berminat, Tok Pak Mizi ada jual
anak benih dia siapa nak order je. Tapi tak larat nak kutip, nak gali sebab dah berumur kan, nak jaga kampung lagi, nak jaga bunga kantan lagi. Tapi memang untung. Ini dah kembang sikit lah, tapi kembang-kembang pun cantik. Ini warna merah. Ada yang warna merah lagi. Warna merah pink, ada warna putih, ada merah jambu. Banyak lagi. Ini warna merah, tu lagi tu habis kan. Ambil pengisian. Kadang dia sampai berbuah bagai. Ada seko anak tupa atas jula mokten. Pengambar dia. Inilah suasana perkebunan bunga kantan Cik Hamizi kita. Tampak Mizi punya kebun bunga kantan. Miss Aziz, tengah kutip warna pink. Satu rumpun ada 10. 10 batang. Untuk bunga memang kantan lawa lah pink. sebab bau petik kan. Okey deh, di sini deh, dah. Ini warna pink. Yang ni warna merah menyala. Ambil di atas. Merah menyala, merah sikitlah. Dia pekat sikit merah. Warna pink semua. Ini lebih kurang 100 batang ni. Bau putih. Yang dalam kereta ni 150 batang. Ini semua orang dah ada. Warna pink, warna merah putih. Memang untung lah kalau jual kan. Lagi sekejap nak kutip, dari sana ada 100 batang lagi lah. Kurang-kurang saya kutip. Ini tengah penat kan. Bau kutip. Ni merah, ini warna pink. Merah betul ada juga yang kat situ. 3 ekar semuanya. Ini tempat kata pengarah pertanian dah Pahang kata ini top 5 dalam Pahang. Top 5 dalam Pahang, terbaik lah dalam Pahang. Nombor 5 ke bawah lah. InsyaAllah semak memang semak. Tak tebas. Tambah jadi top 4 sekarang ni tak tertebas. Tapi pendapatan memang 100 batang sehari lah. Sebulan dia bukan 2,000 ke 3,000. Kalau buah banyak ni lagi lebih. Untuk tempat-tempat pesara-pesara yang ada tanah tu, kalau ada tanah kosong, selitkan tanam bunga kantan. Dia nak tempat sejuk sikit. Kalau panas dia tak jadi tau. Nak tempat sejuk sikit. Nyamuk pun banyak. Itulah buat yang dapat saya katakan pada tempat-tempat semua seluruh daerah Temerloh. Saya nak cerita lah, siapa nak beli anak dia mesti boleh ambil. InsyaAllah jadi kejayaan ni adalah kejayaan bersama untuk semua tempat-tempat lah yang ada masa, ada apa kan, boleh tanam bunga kantan lah. Anak benih ambil dekat Abang Mizi pun boleh, Pak Mizi pun boleh. Nyamuk pun banyak. Okey, sekian. Saya minta maaf lah ada kata-kata tersilap kan. Malum dah dalam kebun kan. Tak jauh, dekat je kat Batu Kapur. Dia tak boleh kena air tau. Saya minta maaf lah ada kata-kata yang terkasar ke, tersilap ke. Saya sudahi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kebun saya ni 3 ekar ni saya tanam buah durian. Tu tengah berputik tu. Atas banyak buah dia. Musangking ada 2, 3, 4 pokok lah. Sana sepokok, sini sepokok.
saya selit-selitkan lah. Lepas tu dalam kebun getah ada pokok getah. Ada pokok getah 3 ekar lah. Termasuk ada pisang sikit. Untuk pengetahuan, jering, pokok jering banyak saya taburkan dalam ni, pokok jering. Ini sampai ke pondok saya lah. Sampai ke pondok saya, saya pun bela ayam kampung sikit lah. Untuk ayam kampung tu adalah dalam 2, 3, 40 ekor. Pokok durian musangking baru usia 3 tahun. Tak ada baja, pakai taruk je. Yang ni bunga dia tak sempat nak kutip. Ini banyak lagi. Ini ada berapa puluh banyak lah, bukan 400 rumpun lagi ni ada dah. Tak terkutip lagi ni. Ni pokok durian lagi. Celah-celah tu ada pokok cempedak dia tanam. Itulah. Sekian, terima kasih lah. Pelanggan saya di Jalan Kereta Api Musangkap Pahang, restoran nombor 15, 14. Ini nombor berapa, Pak? Nombor 11. 11, 14, 15, Jalan Kereta Api Musangkap Pahang. Okey, sekian, terima kasih. Bye. Thank you. Bye.